So memang betul guys, prediction saya sensor exhaust rosak, sensor exhaust terbakar. Ni oxygen sensor. Oxygen sensor ni dekat exhaust lah, dia terbakar. Tukar tayar. Tayar 40 okay? Bapak mah 40. Kalau filter yang lama punya macam ni korang tengok. Beza tak beza? Hitam guys, berbeza. Macam kan korang tengok motor saya dah dibaring-baring kan korang tengok. Suara mat motor aku korang tengok. Kau kena ni bola. Kau kena buat je ni. Datang tangkap pula. Ini akibatnya kan, orang buat kerja, pomen buat kerja, datang duduk depan muka pomen, acak-acak nak tu. Hello and assalamualaikum guys. Welcome back guys to my channel. Bersama saya lagi Akil Syarudin. Okay guys, untuk video hari ini, untuk video pada minggu ini, saya akan share dengan korang. Motor saya actually sekarang dah 230,000 km dia punya mileage. So korang boleh tengok kat sini, dia punya mileage sekarang adalah 217,000. Nampak tak? 217,000. So that saya akan pergi ke bengkel untuk kita buat servis. Kita akan pergi ke 3 bengkel. Kita akan buat servis dan juga maintenance. Tapi disebabkan niatnya memang nak pergi ke bengkel, tapi dalam masa yang sama lampu enjin pula menyala kan. So alang-alang lampu enjin dah menyala, saya pun nak tukar rantai. Kita akan buat macam-macam. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan kita punya servis untuk 220,000 km. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak tukar, apa yang kita nak ni, apa semua nanti saya tunjuk kat korang, okay? So macam yang saya cakap tadi guys, dalam video ni secara ringkas saja, yang kita akan pergi ke 3 bengkel. Yang pertama kita akan pergi ke bengkel GTH Garage dekat Kajang. Yang kedua kita akan pergi ke bengkel Abang Ime. Kalau korang nak tahu bengkel Abang Ime dekat mana, korang boleh cari video saya yang lepas, yang video yang motor rosak tu. Dan kemudian bengkel yang ketiga, saya akan pergi ke bengkel Abang Adi Cushion lah, untuk kita recustom semula saya punya seat motor ni guys. Seat motor saya ni dia dah terasa dia punya papan sebenarnya. Walaupun nampak macam okey lagi, tapi bila duduk dia dah terasa papan lah. So itu dia guys. Jom guys, let's go. Okay guys, order ni selesai. Halo Token, lampu enjin menyala. Ok guys, so untuk motor saya akan tukar tayar depan. Dan kemudian kita akan tukar set rantai lah, depan dengan belakang, sprocket apa semua, tukar rantai. Lepas tu kita akan cari punca kenapa lampu enjin menyala. Sebab sekarang ni lampu enjin menyala. So kita akan cari punca lah. Kita bawa kat bengkel ni. Bang, yo, makan. Motor aku lampu enjin menyala. Semalam tengah bawa keteng. Aku tak tahu apa punca. Cari bang. Mana video kau lagi? Tengah rekod lah ni untuk video kau ni. Kau kena support lah konten aku. Ni untuk video minggu depan. Kau tengah jalan-jalan tu. Ingatkan aku tak ada like ke? Ni aku tak buat lah ni untuk minggu depannya video. Ni video untuk minggu depan. Ya ke? Servis motor. Ke YouTube ke apa? YouTube lah. Apa? Asal punca apa? Sensor exhaust juga. Ya. Sensor exhaust. Waduh. Mesti cepat ni. Tapi tak adalah cepat juga bang. Kalau hari tu tahun lepas tukar, tahun lepas bilang berapa? Dua sensor. Ataupun ikut dia punya baru jadi ni. Oxygen sensor. Ya, depan ni. Sensor exhaust. Cuba buka. Aku rasa kalau daripada itu dah lama dah kak. Sebelum overhaul hari tu. Dulu last kau overhaul dengan kau. Tahun lebih lah. Overhaul bulan 9. Tahun lepas lah. Tahun lepas bulan 9. Lepas tu kan motor aku time mention buat yang depan putus tu. Aku tak buat dengan kau, aku buat dengan pemain lain. Yang itu bulan 2. Tukar tayar depan. So memang betul guys. Prediction saya sensor exhaust rosak. Sensor exhaust terbakar. Ni oxygen sensor. Oxygen sensor ni dekat exhaust lah. Dia terbakar. Sensor tu terbakar. So kita akan tukar lah. Komen kita akan buat. Kalau tak silap aku, kita tukar radiator hari tu lah bang. Betul tak? Tukar radiator tu yang time terbakar exhaust kan, tukar radiator. Time tukar radiator tu lah last tukar kan. Tu last aku datang tukar sensor ni. Banyak ke motor?
Belum settle lagi. Tadi ada customer datang, token kau marah. dia halau je tadi India tadi datang. Tak boleh lah abang ni. Kalau you boleh tunggu 3 minggu tu. Boleh. Ni semua buat enjin ni. Ya. Aduh. Terbakar. Putus kan wire dia. Kita bakar macam itu dulu. Sama macam tar ya. Tapi kau punya tu remput dekat dalam. Dia belum tercabut. Oh, yang ni tercabut terus. Wire dia. Oh yo. Terbakar guys. Wah. Apa? Dia rekod aku lalu. Rekod. Aku buat konten sibuk nak masuk. So, pemain kata saya punya sensor exhaust saya terbakar guys. Korang tengok hitam geng. Apa yang jadi punca lah? Tak tahu lah tu. Tengok. Hari tu pakai Tobaki punya juga Original kan? Original tak ada lah? Bila pakai Tobaki banyak kok. Terbakar ke tu? Loose kan aku punya ni apa? Dia punya ni je. Ni? Tak ada. Ni Kepala dia. Tukar baru lah ni 17. 17 senang sikit. Ini 14 kan? 17 lah. Pakailah ni nut lain. 165. Apa? Ori. Siapa sang? Yang tu? Siapa kan? Ni Yalah Tobaki punya. Tobaki ah. Mahal ni 165. 165. Pakai Tobaki je lah. Mahal sangat lah. Tak apa lah. Nanti rosak aku cari komen lain lah. Kau cari komen lain, cari benda yang lain. Cari benda lain lah. Oh macam tu kan. Tobaki punya murah. Apa? Original lah. Mahal. Yalah dia mahal tapi original lah kan. Ni guys korang tengok brand yang sama Tobaki. Yang ini yang terbakar tu kau tengok. Dalam dia ni kalau ikutkan ada macam apa putih tu nampak tak? Tapi yang ni dia punya tempat tu dia punya benda tu dah terbakar. So bila dah terbakar dia efek pada dia lah. Bawah ni. Dia wire semua putus lah. So benda ni memang penyakit. Motor saya dah 4 kali mungkin 5 kali dah tukar benda ni dan sama je lah. Saya rasa kena pakai original punya juga tapi original punya mahal lah. Tak apa kita try sekali lagi. So kalau benda ni boleh tahan setahun okey lah setahun lah sebab setahun motor saya pun jalan lebih daripada 70,000 kilo kan. Itulah tu. Bos rantai sprocket saya beli bawa balik berapa? Rantai sprocket 1442 O-ring 1442 428. Okey, tu mau akhir kat bang. Arke yang biasa punya je O-ring Okey, saya pasang satu 35 kan. 145. Tadi kata 135 lo. Kalau ini motor besar, sprocket dekat dia Okey. panjang. So dia 145. 135 dia main yang wide. Oh yang ni rantai pendek boleh lah. Dia 124. 124 boleh pakai. Sprocket besar mah. So dia memang mahal sikit. So kalau dia biasa saya pasang 145. Kalau lu anggap mahal dia 125 boleh? 125 lah. Bang saya bawa balik rantai sprocket Tengok dia saiz apa lah. 1442 Anggap balik. 1442. Lepas tu apa tu? Nanti kau tanya lagi aku tak ingat tukar apa. Tukar tayar. Tayar 40. Bapak mahal 40. Baik aku beli tayar baru pun. Apa so sensor tadi berapa 95 bang? 85. Kau bagi aku cakap, nanti kau tulis je. Sabar kau jangan tulis dulu. Sabar. Relax. Dah kaya lah sini. Orang mana pergi? 124. Kenapa dia kata rantai panjang pula? Mana dia rantai panjang? Dia doktor nak cakap apa? Tak boleh. Apa dia? Nanti aku cakap dengan dia. Ni rantai biasa, sprocket tak apa lah. Hilang. Reset dulu. Dah settle. Bang kira bang. Handphone aku tu. Tepi tu Sprocket rantai satu set 125 tadi kan? 125 125 Laser sensor 95. 95 125
Lagi? RM15 tayar, upah tayar. Apa tak kena? Kelas? Punya kelas. Timing chain? Ha? Oil pump? Bunyi kelas lah. Kelas je bunyi dia. Kat aja mas. Mana ada? Kan kelas kan? Nah, berapa? Macam tu je kau cakap dengan aku. 2,5. Berapa? 235. 235. 230 Bos, 230 ah. 230. Total 235. Tak boleh dah abang. Boleh lah. Saya banyak support tau. Dah, 235. Thank you. Alright. Settle bang Okay. Rantai aku mana? aku tak ambil. Duit dah bayar, barang tak ambil. Tak apa, bayar lagi sekali. Ai, sedang. Kau bayar lagi sekali, aku bagi. Okay guys, so semalam saya dah pergi ke bengkel dekat Kajang, JTH Garage. So hari ni Jumaat. So saya baru lepas solat Jumaat, kita akan pergi terus ke bengkel Abang Ime. Sebab saya dah booking dengan Abang Ime. Saya beritahu dengan dia yang bahawasanya hari Jumaat selepas solat Jumaat kita akan pergi ke bengkel dia untuk kita tukar beberapa barang. Actually dekat bengkel GTH ataupun bengkel Kajang tu saya dah beli rantai dan sprocket. So saya akan minta Abang Ime pasangkan. Dan ada beberapa barang lagi yang saya akan tukar, especially dalam sebelah engine lah, yang belah clutch ni lah. So jom kita skip terus, kita pergi ke bengkel Abang Ime. Nanti kita vlogging dekat sana guys. Let's go. Okay guys, so saya baru sampai ke bengkel Abang Ime. Ada motor customer yang dia tengah buat. Dan kita tunggulah turn kita. Seorang sahaja customer. Barang apa yang saya nak tukar guys kat Abang Ime ni? Okay, yang pertama sekali saya nak tukar benda ni lah. Apa, pedal kaki punya ni. Pedal kaki saya punya ni, dia punya apa, spring untuk ni patah. Bila patah dekat situ, dia tukar one set lah. Lepas tu saya juga ada beli clutch, one set clutch. Lepas tu primary gear dia apa semua. And then bawah sekali tu ada ada ni lah, ada rantai dan sprocket, one set. So itu sahaja saya minta tukar. Dan kemudian ada, ni aku buat video sekejap buat video. Betul? Aku takut tak salah. Sebab tu aku nak buka. Okay, tengok ni. Barang yang aku minta belikan tu dah beli dah. Okay. Betul. Primary gear dia. Gear kecil. Ngam. Okay. Lepas tu pasangkan rantai. One set. Lepas tu pedal kaki meh. Ni aku dah beli besi ni, original ni. Meja dia pakai yang ni boleh? Betul. Sibuk ke ada ni? Ada customer? Ada orang tu hitam. Oh, okay. So itulah dia guys, saya nak tukar saya punya clutch. Lepas tu pedal kaki, rantai. Dan juga adalah saya minta Abang Ime belikan saya apa, brake disc depan belakang. Lepas tu ada oil pump, kita akan tukar oil pump dan juga air filter lah. Jadi pada mileage 220,000, itulah barang yang saya akan tukar. Yang saya rasa last saya tukar pada bulan 9 tahun lepas, 2025. So dah berapa bulan dah tu kan, nak dekat 6-7 bulan juga. So that saya decide untuk tukar. Motor punya pembakaran pun dah tak cantik, idle gear dia pun dah tak cantik. Sebab apa? Sebabkan air filter saya dah lama sangat tak tukar. So dia punya apa, oksigen yang masuk tu, angin yang masuk tu dia tak stable lah. So kita kena tukar. Okay, so kita akan tunggu Abang Ime untuk settlekan ada customer dia. And then dia akan bawa motor kita lah. Alright, sekejap lagi kita sambung lagi vlogging guys. So okay guys, sekarang hujan lebat gila. Lebat gila hujan. Dah sampai banjir dah bengkel dia. So sekarang ni Abang Pomen dengan assistant dia tengah buka lah saya punya motor. Diorang tengah leraikan motor saya untuk buat lah apa yang patut kan. Korang boleh tengok lah hasil kerja yang kemas, yang cantik, yang baik. So kita datang balik lah. Kalau kerja tak kemas, saya tak datang lah. Macam tu kan, kita support dia, orang kita.
saya letak satu kamera untuk record 360 so that kalau apa nak dapatkan view ataupun shot senang lah untuk edit nanti kan. So kita tunggu dulu nanti update yang seterusnya macam mana progress motor saya. Nanti kita buat, nanti saya record guys, saya tunjukkan dekat korang apa yang barang yang saya tukar sebelum dan selepas apa semualah. Okay, santai. Okay guys, so saya punya enjin motor dah dibuka. Alamak, mana flash tadi? So ni lah keadaan dalam enjin. So kita akan tukar oil pump yang kuning tu, dan juga kita akan tukar clutch ni lah. So okay, tengok. Kita tengok nanti macam mana. Itu update yang nombor 1. Kita baru buka dia punya enjin ni lah, belah kanan ni kan. So sekejap lagi kita update lagi. Time aku tukar minyak hitam kan, habuk banyak kat bawah, penutup bawah. Kenapa? Kelas lah. Apa kelas? Ini macam berkeladak kan? Oh, kelas. Apa kelas? Tak buka je ni. Nak bawa buka ni boleh. Yang sikit. Entah kalau tanya aku boleh pakai balik kan. Boleh pakai balik. Tapi dah ada salah kan. Salahnya dah ada. Salah. Pakai balik kan? Pakai balik tu. Tukar. Split iron tukar. Bukan split iron mangkuk clutch. Tukar. Mangkuk besar tu dengan mangkuk depan pun tukar. Okay guys, so motor saya dah buka bahagian clutch, oil pump apa semua. Lepas tu kita tukar air filter baru lah. Oil filter baru macam ni. Kalau oil filter yang lama punya macam ni, korang tengok. Beza tak beza? Hitam guys, berbeza. So itulah, tukar lah. Dan kemudian untuk oil pump kita akan pakai ni lah, brand NLK untuk oil pump. Okay, so saya punya mangkuk apa semua nanti pomen tu basuh dulu, kita bagi bersih-bersih, barulah berkilat enjin kita kan. Untuk penjagaan boleh tahan 50,000 lagi, saya expect 50,000 km lagi. So itulah. Okay, kita tunggu. Nanti akan pasang brake disc pula depan belakang, and then tukar rantai apa semua, masukkan balik pedal kaki. Nanti saya akan update lah. Untuk kamera 360 ni saya akan macam fast forward saja video, sebab saya rasa dekat kamera X5 ni dia tak dengar suara lah. Jom kita pergi sana, kita tengok abang assistant kita cuci pakai petrol. Cuci guys, cuci bagi bersih, baru lah motor performance baik kan. Ni aku punya oil filter kan ada 3 skru tu kan. Dia macam satu tu ni macam dah loose lah. Macam mana cakap? Dia makan lah. Jadi kita nak tengok lubang casing untuk skru filter. Kalau dia makan, kalau kita boleh kanan trik. Dia kanan trik. oh, Boleh detail dia. dia yang belah dia ada 3, Yang panjang, yang pendek kan? yang pendek 2 tu. Dua-dua pendek tu macam problem lah. Nak ikat skru tak boleh. Yang aku tengok tangki besar tu kan, dia suruh pakai airbox LC. Airbox LC? Dia suruh tukar kalau nak beli yang tank besar tu kan. Habis tu nanti jadi macam mana, saiz dia kecil sikit. Tu macam mana? Kamu tengok lagi. Oh. Yang ni ke? Yang apa jenama? Yang itu kawan kau yang aluminium tu. Yang 700 tu kan. Apa? KWC. Oh, dia suruh pakai kotak angin. Kotak angin LC4S dia tulis. Kecil je lah kan LC kan, lagi kecil lah. Lagi satu jadi kecil. Yang keduanya, filter tak jalan lah sebab ada bocor lah kiranya kiri kanan. Ada something tempat akan bocor lah. Kiranya dia tak betul-betul seal. Faham. Sebab dia kita pakai getah Y16. So yang keliling dia tu nak masuk, macam ada ruangnya kan ni. Boleh je, nama pun modified. Kita letak lah yang terbaru aku tengok tube motor. Dia tampal dekat situ, dia buat lubang kecil, dia tarik. Pakai tube tube tayar tu lah. Tube tayar. Oh. Itu boleh tak? Ada rezeki nak beli tu untuk dengan motor LC. Flashing coolant Coolant. Flashing coolant. Kita dah forest. Disc depan belakang. Rantai. Okay guys, so sekarang ni motor saya dia punya dekat bahagian oil filter ni dia dah loose. So abang Ime dia buat balik trip. Ni adalah special tools dia yang akan kita buat balik lah trip dia.
Saya tak tahu boleh repair rupanya. Nasib baik tak beli baru itu. So tu lah. Sini. Ilmu baru guys. Nak buat trip. Tengok. Ni ada ujung dia tu. Masukkan. Oh. So, trip tu tak sama. Semua tak sama. Cuma bezanya, tripnya dah baru lah. Yalah. Tu sampai ke belakang lah tu kau pusing kan? Ya. Oh. Tak ada yang belakang macam ni je. Dah. Siap trip baru. Oh macam tu. Ini namanya tanam coil. Duduk ini. First time saya tengok. Tak ni. Kenapa aku ketuk benda tu? Sebab nak keluarkan telinga dia tu. Oh. Macam tu. Ni telinga yang kita pusing tadi tu. Yalah. Selesai satu. Satu lagi. Ni tak boleh tepuk. Buat yang bawah pula. Ilmu baru guys. Ilmu baru untuk buat trip. Tadi abang ni buat atas, ni tengah buat bawah pula. Macam tu rupa dia. Kena korek-korek dia sikit. Ni kalau yang macam tu kena sampai ke belakang lah. Sampai habis. Selai balik. Oh ni sampai habis. Tu tembak untuk keluarkan habuk besi. Habuk besi je. Oh. Baru kita pusing patah balik. Oh kalau tak nanti ni lah yang dia nanti kita rosak. mengacau lah. Oh faham. Kita dah buat trip baru kan. Benda ni jangan paksa, layan je. Itu orang akan tanya, mana dapat benda ni bang? Ini nanti arcade affiliate. Apa nama dia? Mahal ke Orang beli? tak tahu benda ni. Biasa orang tahu benda yang pusing macam tu je. Tak tahu. Aku pun tahu yang macam tu je. Oh dah siap. Abang. Link di description. Habis tu dia punya tu kalau habis? Ada jual. Oh ada jual. Kalau nak makan lagi, coil dia kau boleh supply. Boleh makan lagi. Siap. Ni tak ketuk. Betul. Oh kena ketuk juga. Kita buang telinga tu. Oh, settle. Baiklah guys. Saya baru tahu tu. Okay. Keluar. Dah, Oh. terbang. Oh, macam tu. Bagus lah. Dia punya box pun tak ada jenama tu. Oh, aku lupa bawa ni lah apa. Brake pad baru. Pusing ringan. Ringan okey. Mei, kau cakap itu nut dia ni boleh pakai mana-mana je kan? Tak boleh. Dia tak sama. Ni yang belakang. Tak, dia tiga biji, 1 2 3 ikat. Dia tak sama. Betul? Kena beli originalnya juga. Kau kata itu kan boleh pakai kan? Aku tak ada mana boleh Aku tu. pakai. Elok lah. Aku semua sekolah naik. Aku semua pakai ni yang mahal ni. Maksudnya kau paksa lah kot. Dia Tak punya paksa. trip. Ya ke? Boleh tunjukkan motor hijau tu pula. Cuba ambil Itu saja. apa-apa nut kau try masuk. Tak boleh. Ni yang ni. Dia 3, 1 2 3 ikat sekali. Ni yang standard. Cuba try. Ada gigi. Gigi ni kurang dah sikit peluang nak tercabut. Aku beli originalnya RM10 je. Nut dia. Dekat Shopee. Betul tak? Cuba try. Boleh? Nah ini meh. Pada gesek ni. Nampak ni aku beli baru ni. Berkilat lagi skru dia. Bagus lah ini. Kejap ni, biasa baru buka motor. Balik tadi ni. Aku dah buka kelas balik. Yang ni ada buat kerja betul saya buat. Benci tu. Nak ambil kursi. Aku dah duduk. Aku nak buka balik. Ada benda aku lupa. Oh, kau kan ya? Dalam kelas.
Budak tengah-tengah tu, yang nak 10. Saya je. Aku dah dapat. Pula. Kan tadi waktu aku bercerita pasal buat trip dengan kau, aku tengok benda tu kan. Oh ni tak nak bazir minyak ni. Ya. Macam geng, kau tengok motor. Motor saya dah dibaring-baringkan, kau tengok. Suara mat motor aku, kau tengok. Buat kerja sana borak. Buat kerja sana borak je ni kan. Datang-datang nak cakap pula. Malu saya. Kau ada borak. Ini akibatnya kan, orang buat kerja, pomen buat kerja, datang duduk depan muka pomen, acah-acah nak rokok tu. Ini apa cerita ni? Guys. Kan, ni tempat saya buat kerja guys. Ni tempat saya buat kerja. Dia duduk sebelah saya kan. Betul rapat. Betul rapat ni guys. Kiranya ni lutut ni kan, lutut ni belaga. Boleh belaga ke? Ada. Macam mana saya nak buat kerja guys? Cuba korang cuba komen sikit. Apa masalah hari ni guys? Gaduh komen tu. Dua pomen dah marah aku. Pomen kajang marah aku. Okay. Ha? Aku dah rasa dah. Aku tadi aku hincang belum benda ni. Tu tak ikat dah tu kiranya. Tak. Ini first time aku tengok pomen buat macam ni. Kau tengok guys, Abang Ime. Aku tak tahu dia tengah buat apa. Okay, boleh fly. Dia dah patah. Weh, Kel, aku ada cerita best tu, Kel. Apa? Dekat Kajang, Ha. dari rumah aku, ada kedai. Dia buat benda-benda bersih kau tahu. Maksudnya? Monorail custom. Dia buat kat motor-motor besar. Okay. Dekat Bukit Mewah. 69 Street Custom. 69. 69 Street Custom. 69, Dia Mat. MC online body patah, dia boleh repair. Ha. Berani gila. Bukan Memang dia buat chassis dia tu bukan dia ni ke? siap warranty 2 tahun. Aku pergi baru hari ni. Aku monorail aku, LC aku. Aku nak tambah besi. Sebab monorail aku tukar patah. Sebab aku punya motor ni monorail aku. Ha kan. Aku pergi tanya dia. Dia boleh buat. Boleh buat. Dia tinggal motor 3 hari. Kalau motor aku macam ni pun dia boleh buat. Oh boleh buat. Ni kau dah patah kan? Patah. Kau pergi dekat dia. Dia buat bracket tu baru. Lagi kukuh. Sini ni custom tu. Boleh juga tu. Buka Facebook. Ada kat Facebook ada gambar-gambar lagi. Dalam Google Map ni tak ada gambar. Tak ada dekat Facebook. Aku lupa. Aku dah fikir aku pergi kat kedai dia malam. Malam je dia cakap. Kan? Aku cakap kedai ni boleh pakai ni. Aku kan suka benda-benda selit tu. Ya tu, slider crack dekat dia, slider body crack. Tak, dia tahu borak besi. Tu aku respect dia. Dia tahu nak main besi tebal mana. Lepas tu nak apa, nak tampal macam mana, nak welding macam mana, dia dia tahu. Ha. Tera tu. Ya. Bukan semua orang boleh buat kan? Ya. Aku sendiri pun hantar motor kat dia weh. Kikil tau. Mounting engine, motor besar. Bolos, dia buat balik. Sport rim bengkok pun dia boleh buat ni. Ha? Ya, bengkok gini dah Maya, dia boleh buat lagi. Tera agak lah macam tu, dia boleh buat. Weh. Sekejap kan engine kan? Ya tu. Tadi kau bunyi. Primary baru, give mangkuk baru. Itu je cara dia. Kalau ada kata motor nak betul-betul senyap, kau tukar primary besar mangkuk yang besar tu baru, tukar gigi kecil tu baru. Settle masalah. Motor yang mana dah 2 kali dibet mangkuk kelas, apa akan suggest macam ni lah. Tukar terus lah, dia Tukar punya terus. gear-gear dia tu. Gigi besar, gigi apa, mangkuk yang ukuran besar, gigi kecil tu. Tukar tu baru. Sebab dekat sini, lama-lama ada arm je lah. Ya, dia ada gap lah, dia ada free play dia kan. Alright guys, so motor saya pun dah selesai. Abang Imi pun dah siap dah. Dah pasang disk baru, tengok depan. Disk baru depan. Lepas tu belakang pun masuk disk baru. Nampak tak? Walau macam tak nampak je. Saya buka flash sekejap. Disk belakang pun kita dah masuk disk baru. Lepas tu rantai sprocket pun semua baru. Rantai sprocket pun semua baru kan. So cantik lah, ngam lah. Lepas tu saya buat clutch sikit. Belah clutch kita tukar, mangkuk set clutch apa semua, oil pump pun tukar. Lepas tu dekat filter. Filter yang ni tadi guys. Filter yang tadi saya tunjukkan awal-awal tadi tu, dia berbeza lah filter tu. Satu yang kotor, satu lagi yang baru kan. So benda-benda wajib guys. Sampai mileage, benda-benda macam ni memang kena tukar. Abang Ime pun tengah kira kita punya berapa total. Dia tengah kira. Tengoklah berapa ratus. 340 ni. Okay guys, so tu lah. Abang Ime dah kira dah. Total semua ambil upah apa semua. So total 340 lah. Okay, so okay lah. Sebab bukan saya buat, semua Abang Ime buat kan. So 340 tu worth it lah, berbaloi lah. Okay guys, so motor saya dah settle. Selesai dah semua.
So saya nak tolak keluar lah. Baik lah. Hasil tangan Abang Imeh baik. So saya punya enjin pun dah senyap. Kalau kita try start lah, kita start. Korang dengar bunyi belah clutch ni macam mana? Barulah betul bunyi motor guys. Baru betul bunyi motor. Kalau tak, bunyi dia kecak. Kalau korang layan video saya kan, korang mesti tahu. Kalau saya sampai ke rumah customer ke apa ke kan, bila motor tu idle, gear end, bunyi clutch tu terlalu kuat. Kecak. Nanti saya try untuk cari satu clip ke apa ke kan, untuk saya letak untuk bagi contoh supaya korang nampak. Kalau clutch dah start berbunyi, macam tu bunyi dia. Tapi kalau clutch tu baik, dia bunyi macam tu lah. Patutnya motor kena bunyi macam tu. So kalau dah sampai masa, korang kena tukar lah. Benda-benda macam tu kan, maintenance lah. Itu benda-benda biasa je. Okay guys, so dah selesai dekat bengkel Abang Imeh. Kita ada satu lagi bengkel yang kita akan pergi. Saya rasa hari ni dah tak sempat. Mungkin saya akan pergi hari Isnin nanti. Hari ni Jumaat. So kita mungkin akan pergi hari Isnin. Saya akan pergi ke bengkel Adi Cushion untuk kita buat kita punya seat motor pula lah. Okay guys, so itulah dah penghujung video. Itulah ketiga-tiga bengkel yang saya dah pergi. Saya buat untuk servis 220,000 km. By the way, saya pasti korang akan tanya, Kil, tak buat top set ke? Kil, tak buat tukar ini ke, tukar itu ke? Yang sepatutnya tukar kan? Sebenarnya kalau korang tengok video yang lepas, yang saya yang motor rosak tu, itulah top set saya. Saya dah buat top set. Jadi setelah beberapa bulan, kita datang balik untuk kita buat servis yang berkala lah, supaya nak mengekalkan ke apa orang panggil lah, mengekalkan ke dia sini dia performance, untuk mengekalkan performance motor tu lah. So kita buat servis berkala. By the way, sebelum ni saya dah pernah tukar saya punya fuel filter, filter yang dalam tangki minyak tu, dan juga fuel injector. Sebab fuel injector, kenapa tukar fuel injector? Sebabnya sebelum ni motor saya semput-semput. Jadi bila semput-semput, sebenarnya saya tahu bila semput, puncanya adalah daripada petrol tak masuk dalam enjin, kebuk pembakaran tu. So saya tukar fuel filter, sama juga. And then bila cari punca masalahnya adalah fuel injector. So untuk korang yang menggunakan motor Y16, make sure check benda-benda tu semua. Fuel injector, fuel filter, air filter, oil pump, benda-benda macam tu adalah benda yang wajib lah untuk menjaga performance motor Y16 guys. Okay, so itu sahaja video daripada saya. Korang boleh tengok motor saya dah buat dah okey dah semua. So itulah, tinggal tayar belakang je. Tayar belakang ni saya tengah tunggu botak, lepas tu nanti saya tukar baru. Okay guys, terima kasih guys kerana menonton video Akil Syahrudin. Jumpa korang lagi pada minggu hadapan. By the way, kalau korang belum subscribe guys saya punya channel. Kepada viewer baru, selamat datang. Memperkenalkan saya Akil Syahrudin. Okay guys, so kalau korang ada apa-apa sahaja, pertanyaan, soalan, cadangan, boleh tanya di ruang komen. InsyaAllah saya akan reply guys. Jumpa korang lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Jap guys, saya boleh ingat sebenarnya dalam video ni mungkin saya tak letakkan klip saya tukar seat, kita custom seat motor dekat bengkel Abang Adi, disebabkan saya perasan yang video saya akan jadi terlalu panjang. Jadi kita just fast forward saja video kat bengkel Abang Adi tu, dekat Adi Cushion. Sebab yalah, macam saya cakap tadi itulah, video dah panjang sangat. Okay guys, saya harap korang enjoy. Sekali lagi guys, Assalamualaikum.